Apakah ada makanan yang boleh menyebabkan hati keras? Sesetengah orang kata lemak, ada yang kata arak putih. Hari ini saya akan beritahu anda kebenaran sebenar tentang hati keras. Penyebab utama hati keras sebenarnya bukan hidangan ikan dan daging, tetapi 3 faktor berikut. Ramai yang tertanya, mengapa hati boleh menjadi keras? Adakah ini disebabkan oleh makanan tertentu? Sebenarnya tidak. Punca sebenar hati keras telah ditemui, terutama yang terakhir. Sila baca dengan sabar. Ini adalah ubat yang paling ditakuti oleh mereka yang mempunyai masalah hati, yang dipanggil Lexone. Ia mampu menangani hati yang tersumbat dan kotor 2 kali ganda. Betul-betul seperti pembersih hati. Jika anda tidak menjaga kesihatan, masalah hati anda akan menemani anda. Anda mempunyai masalah hati, masalah kencing, gatal kulit, akan menemani anda. Anda mempunyai kuku dengan garisan, mimpi yang tidak stabil, mudah kentut, mata kering, penglihatan kabur. Semuanya akan menemani anda. Pada zaman yang penuh dengan produk palsu ini, hanya kami yang berani begitu gila. Jika anda mempunyai masalah hati, kencing lemah, kencing tidak jauh, kencing tidak bersih, kulit gatal, kentut 10 hingga 20 kali sehari, mendengkur dan mengeluarkan air liur semasa tidur. Jika anda mengalami keadaan ini, jangan tangguh lagi. Ia tidak akan sembuh dengan sendirinya. Anda tidak perlu panik berlari mencari penyelesaian. Apatah lagi membelanjakan wang yang banyak untuk rawatan, membazir wang dan membayar cukai kecantikan. Anda hanya perlu membeli tablet G-Igen pelindung hati ini. Minum dengan air suam 2 kali sehari. Jangan makan lebih kerana ia selesa. Lihat, kesan sampingannya ditulis dengan jelas di sini. Imej dan label pada kotak telah melalui proses kelulusan. Tidak boleh membuat label tanpa kelulusan. Itu adalah menyalahi undang-undang. Untuk apa-apa masalah hati, anda boleh mengambilnya. Ia mengandungi ekstrak yang dapat menembus ke dalam hati, menembus kulit dan daging, meredakan kawasan yang tidak selesa dalam badan. Ia telah melalui proses kelulusan yang sah. Hanya produk yang berkesan yang dapat lulus. Kini dibuka saluran jualan dalam talian. Sekotak hanya beberapa puluh ringgit. Gunakan wang beberapa puluh ringgit hari ini untuk merawat masalah hati. Tidakkah ini lebih baik daripada menghabiskan beribu-ribu? Apabila hati anda dibersihkan, anda akan berasa lebih selesa ke mana-mana. Klik pautan di bawah video untuk maklumat lanjut.